Pada tanggal 19 Mei 1965 di rapat setia Ipoh, hasil perkongsian hidup pasangan bahagia Encik Yusof Azzuddin dan Puan Kamaran Hanin, lahirlah anak kedua daripada dua beradik yang diberi nama Rafidah binti Yusof Azzuddin. Kau hadirkan mendung awan yang kelam namun Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Tarsician Convent Ipoh bermula pada tahun 1972 hinggalah tahun 1977. Seterusnya mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tarsician Convent bermula tahun 1978 hinggalah tahun 1982. Pada tahun 1983, beliau meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan. Minat yang mendalam untuk menjadi seorang pendidik menyebabkan beliau memilih untuk memulakan pengajian di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim bermula tahun 1986 hinggalah tahun 1988. Di sinilah beliau aktif menimba ilmu sebagai pendidik dalam kurikulum dan co-kurikulum, di mana beliau pernah mewakili maktab dalam pertandingan Jim Rama. Beliau menjalani praktikum di Sekolah Kebangsaan Perlu Sungai Siput. Kerjaya sebagai seorang guru bermula apabila beliau ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Jelapang bermula tahun 1989 hinggalah tahun 2004. Khidmat bakti beliau diteruskan di Sekolah Kebangsaan Sungai Raya bermula pada tahun 2005 hinggalah ke hari ini. Semangat ketekunan dan kerajinan beliau dihargai apabila pada tahun 2012 beliau dianugerahi Perkhidmatan Cemerlang. Cinta yang berputik dimekarkan dengan ikatan perkahwinan. Pada tahun 1990, beliau melayari bahtera rumah tangga bersama pasangan tercinta Encik Syahrudin bin Syahrul. Hasil perkongsian hidup ini, beliau dikurniakan 2 orang putera dan 6 orang puteri. Dan kini beliau dikurniakan dengan 3 orang cucu yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nuraini binti Abdul Razak, Guru Besar SK Sungai Raya. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Rafidah. Doa saya semoga cikgu sentiasa dalam rahmat Allah, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia di samping keluarga. Terima kasih saya ucapkan di atas segala jasa dan bakti yang telah cikgu curahkan selama 20 tahun berada di SK Sungai Raya. Jadi saya harap dengan persaraan ini cikgu akan sentiasa bahagia di samping keluarga. Selamat bersara cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Teacher Rafidah, saya ucapkan selamat bersara. Terima kasih banyak-banyak
kerana mengajar anak-anak didik di sekolah ni. Dan semoga Teacher Rafidah sihat, walafiat, gembira selalu, jaga kesihatan dan jangan lupa kami di sini. Bye. Selamat bersara Kak Fit. Terima kasih kerana berkhidmat selama 36 tahun mendidik anak bangsa, dan selamat berehat dan bye-bye. Selamat bersara Kak Fit. Semoga Kak Fit sentiasa sihat dan bahagia di samping keluarga tercinta. Selamat bersara Kak Fit. Semoga sihat dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Assalamualaikum Kak Fit. Selamat bersara. Semoga diberikan ketenangan dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Selamat bersara. Okay, Assalamualaikum Kak Fit. Selamat bersara. Semoga bersara dan membawa kebahagiaan kepada Kak Fit lah. Saya doakan Kak Fit, suami dengan anak gembira selepas besaran ini. Terima kasih kerana berkhidmat di Sungai. Terima kasih juga atas teguran kepada kami lah hasil. Right? Okay, selamat bersara. Selamat bersara Kak Fit. Bye. Assalamualaikum. Selamat bersara Teacher Rafidah. Semoga sentiasa sukses menjalankan aktiviti harian bersama keluarga tercinta. Sekian. Assalamualaikum Kak Fit. Saya mengucapkan selamat bersara. Semoga berbahagia sampai syurga insya-Allah. Ada makan-makan bagi tahu ya. Baik, Assalamualaikum. Tahniah kepada Kak Fit kerana telah sampai kepada penghujung kerjaya sebagai seorang guru. Mudah-mudahan selepas bergelar sebagai YB ini, Allah masih kurniakan kesihatan yang baik, bahagia bersama keluarga, semoga happy-happy selalu. Selamat bersara. Ya, saya mengucapkan selamat bersara kepada Kak Fit. Semoga bahagia di samping keluarga yang tersayang. Selamat bersara. Assalamualaikum. Selamat pagi Kak Fit. Semoga menjalani hari persaudaraan dengan keadaan baik dan ceria-ceria selalu. Bye. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Haris, pelajar praktikal Sungai Raya. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Teacher Fit. Terima kasih atas segala pengorbanan, atas curahan ilmu sebagai seorang pendidik. Semoga Teacher Fit dapat berehat dengan tenang, dengan bahagia, sihat selalu dan diberkati oleh Allah selalu. Kalau ada cucu, jangan lupa kena jaga cucu. Okay, itu saja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mazus. Guru bagi menggantikan Puan Hafizah. Saya ingin mengucapkan selamat bersara dan juga terima kasih atas segala tunjuk ajar. Saya berharap Cikgu Teacher Fit panjang umur dan murah rezeki. Semoga kita bertemu lagi. Hai Kak Fit. Sejambak kasih, sekalung budi, terukir memori, kekal abadi. Selamat berpencen kat rumah nanti, makan sihat-sihat ya. Hai Kak Fit, enjoy your freedom. Assalamualaikum Kak Fit. Saya ucapkan selamat bersara untuk Teacher Rafidah. Semoga selalu gembira, bahagia bersama keluarga tercinta. Tak nak stres-stres tau. Semoga sentiasa sihat walafiat dan dapat menjalani kehidupan selepas bersara dengan gembira. Okay, Assalamualaikum Kak Fit. Mah doakan semoga Kak Fit ceria selalu, selamat bersara dan dapat menjalani kehidupan seharian bersama keluarga dalam keadaan baik-baik sahaja. Bila free, silalah datang ke SK Sungai Raya bersama kami rakan-rakan. Bye, selamat bersara. Hai Kak Fit. Kami ingin mengucapkan selamat bersara. Jangan lupakan kami. Ceria-ceria selalu Kak Fit. Bye. Selamat bersara Kak Fit. Semoga berbahagia dan ceria selalu. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Mutai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan.
untuk Kak Fik, semoga ceria selalu dan beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat bersara Kak Fik. Selamat bersara Kak Fik. Semoga sentiasa ceria, sentiasa muda dan bahagia bersama keluarga. Kalau rindu, datang-datang jemput kami di sini. Hai. Kami berdua mengucapkan selamat bersara buat Kak Fik. Semoga Kak Fik sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, banyak masa bersama keluarga. Jangan lupakan kami. Bye. Assalamualaikum Kak Fik. Selamat bersara. Happy selalu. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy retirement Kak Fik. May Allah bless you always. Saya doakan Kak Fik sampai ke sini juga insya-Allah. Alhamdulillah. Selamat bersara Kak Fik. Jangan lupa kami kat sini. Cikgu Nini. Okey, baik. Kita akan wish sesuatu kepada teacher Rafidah. Assalamualaikum teacher Rafidah. Kami daripada pasukan bola sepak SSDP Sports Development Program Pembinaan Bola Sepak Sekolah untuk pasukan sekolah kita Pilihan Raya. Mengucapkan selamat bersara, selamat teaching. Semoga teacher sihat walafiat, ceria selalu, bahagia di samping keluarga. Dengan ucapan Happy Retirement Teacher Rafidah.